warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Deli Syahani binti Muhammad Syafrin dari SMK Perempuan Air Panas, Setapak Kuala Lumpur, selaku pengerusi bual bicara pada hari ini bersama panel jemputan iaitu Nurul Sofia binti Muhammad Zairin. Pada hari ini akan mengupas satu tajuk yang agak menarik iaitu kebergantungan generasi alfa terhadap teknologi digital, implikasi terhadap landscape sosioekonomi dan pembangunan masa depan Malaysia. Seterusnya, saya akan meneruskan bual bicara dengan soalan berkaitan tajuk kita kepada panel jemputan. Apakah implikasi kebergantungan generasi alfa terhadap teknologi digital? Antara implikasinya adalah mereka akan sangat bergantung harap kepada teknologi pintar dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, dalam pembelajaran di sekolah, ianya memberikan kelebihan akses maklumat tanpa had ke seluruh dunia. Golongan alfa ini merupakan golongan yang sangat cepat menguasai kemahiran digital dan celik maklumat. Manakala, dari segi implikasi negatif pula adalah penurunan daya fokus akibat tabiat menonton video berdurasi pendek dengan kerap menyebabkan fungsi berfikir remaja menurun. Selain itu, implikasi lain adalah berkaitan cara berfikir. Wujudnya pemikiran segera. Bermaksud golongan alfa ini terbiasa mendapat jawapan pantas melalui carian di internet. Situasi ini mengurangkan daya usaha untuk berfikir secara mendalam dan berfikir secara kritis. Keadaan ini berisiko untuk remaja menjadi antisosial. Ini menyebabkan golongan alfa ini suka membaca emosi manusia lain. Situasi ini akan memberikan kesan kepada kesihatan mental seseorang dengan mewujudkan perasaan kurang simpati terhadap orang lain. Apakah pula implikasi jangka panjang terhadap sosioekonomi dan pembangunan Malaysia? Implikasi jangka panjang terhadap sosioekonomi dan pembangunan Malaysia adalah berkaitan dengan kemahiran tenaga kerja dan pasaran kerja. Pasaran kerja masa depan memerlukan pakar AI, penganalisis data serta jurutera robotik. Generasi alfa ini mempunyai kelebihan semula jadi di sini. Selain itu juga, produktiviti dan inovasi negara akan dapat berdaya saing dengan negara luar. Malaysia juga berpotensi melahirkan ramai usahawan teknologi. Terima kasih kepada ahli jemputan panel kerana dapat memberikan penerangan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Kesimpulannya, teknologi digital dan remaja tidak boleh dipisahkan, tetapi pengurusannya memerlukan kawalan daripada ibu bapa, pihak autoriti dan pihak kerajaan.